Assalamualaikum. Okey, hari ni Sis Nurul nak tunjuk barang daripada Mekah. Ada orang bagi. Okey, abaikan di sebelah sana. Tu. Okey, abaikan. Okey, sekarang ni nak tunjuk sejadah dari Mekah. Memang cantik. Okey. Nampak. Siap ada nampak corak. Lepas tu ada dia punya manik dekat sini. Senang nak bawa mana-mana kalau nak solat. Sebab ianya kecil. Boleh buat ibadah dekat sana, mana-mana. Bawa je sejadah ni. Okey. Lepas tu kita ada dapat inai. Orang lain-lain bagi. Tapi bermakna bagi Sis Nurul. Okey. Seorang daripada ahli keluarga angkat. Seorang lagi daripada kawan ayah Sis. Okey. Apa pun Sis Nurul suka sangat. Alhamdulillah. Sebab dapat barang daripada Mekah. Lagi. Alhamdulillah, syukur pada Ilahi. Walaupun Nurul tak dapat pergi ke sana lagi. Okey. Itu je nak bagi tahu. Korang jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan lonceng Sis Nurul. Assalamualaikum.